aku jumpa satu rumah. Rumah ni tadi 5-5 aku pergi, aku tak ada rasa kan. Rumah ni aku tak boleh lupa sampai hari ni. Dia punya seram dia. Atas rumah ada pokok. Atas rumah ada pokok. Atas rumah Bumbung, ada bumbung. pokok. Ada pokok. Pokok faham. So, rumah Ada yang nombor pokok. 3 lah. Dia punya akar-akar dah turun Masuk menjala dalam dekat dia punya rumah tu sampai turun jadi macam apa orang cakap, berjurai-jurai lah. Yes. Berjurai-jurai lah. Aku cakap rumah ni seram ni, aku cakap kan. Aku cakap nampak bulu roma aku dah naik okay, rumah ni memang seram. Aku cakap. Lepas tu dia cakap dengan aku, kita shoot dekat sini lah. Aku cakap, alamak, kita dah buat video dah 5 kat situ kan. Sini buat apa nak shoot kan. Sebab aku memang dah cuak gila lah. Aku tengok rumah tu baru aku tahu aku buat paranormal ni lawak-lawak je kan. Kita bukan nak betul-betul like literally kalau nampak okay lah. Tapi yang ni aku betul-betul aku macam aku tak nak rumah ni. Oh ya, hamba tak nak. Aku betul-betul aku rasa macam aku tak nak. First kita dah shoot content banyak dekat tempat lain. Lepas tu dah barai tau. Dah Masing-masing barai. dah penat lah. Lepas tu sampai kat situ rasa apa environment tu pula tak ngam. Environment tak ngam. Okay. Tapi disebabkan diorang ni mostly kata suara semua cakap okay, kita jom kita shoot je. Last Aku pun lah. okay lah, last lah kita shoot. Aku berhenti. Aku tutup lampu van, terus macam aku tutup mata. Gelap. Semua weh buka lampu. Dia punya gelap dia tahap macam tu. Gelap Dia gulita. panggil pitch black orang panggil. Mak Saleh panggil pitch black. Ya betul-betul kau tutup lampu terus macam kau tutup mata. Hilang. Aku macam meraba-raba lah cari kan. Buka balik van aku, buka pum lampu. Aku cakap tak apa, van ni aku hidupkan je. Kan? Bukan van hidup lah, aku hidupkan lampu je. Hidupkan lampu je. Lepas tu kita orang pun turun. Masuk dalam rumah tu. Masuk dalam rumah tu. Masuk. Gila betul. Masuk kan. Ush. Masuk dalam rumah tu. For the first time aku masuk rumah yang aku nak buat konten, aku dah pergi kubur tadi. Aku dah pergi kan. Banyak tempat dah. Aku dah pergi banyak tempat seram-seram. Rumah ni sampai sekarang aku tak boleh lupa. Dia punya keadaan dan keseraman yang ada dalam tu. Sekali lah aku masuk. Kau tahu tak? Dia kan, rumah tu dia simple je. Tapi dia punya aura tu kau masuk macam ni tak boleh ni berat ni. Faham tak? Macam rumah tu dah kena tinggal macam tu. Dia macam ada sebab orang tinggalkan rumah tu. Orang tak nak buat pun lagi. Kira macam tak ada orang nak Duduk sana. renovate ke apa ke. Kau boleh tahu yang ada pokok kot atas dia punya tu. Gila. kau boleh tahu bila kau masuk rumah tu kan. Ini mesti ada benda jadi ni. Sebab tu orang tu tinggalkan rumah ni. Yes. Kau faham tak? So aku masuk dalam rumah tu. Kau tahu apa aku rasa? Aku rasa sempit. Rumah dia lapang. Rumah dia lapang, dalam tu lapang. Tapi bila aku masuk, aku rasa sempit. Seolah-olah macam ada 1000 orang yang tengah ada dalam tu, yang berhimpit-himpit dengan kau. Yang tengah berhimpit-himpit. Apa rasa benda sama? Sama. Sebab apa? Kau masuk dalam tu, kau punya nafas macam Nafas keras, jadi keras. Jadi macam sempit lah. Kau kena tarik Kau nafas jadi yang sempit. heavy. Yang So dalam. masuk juga. Aku macam tak apa lah. On lah footage. Footage on masuk. Sebab kalau korang nak tengok video ni, ada dekat YouTube pun. Ada pun, ada. Ada dekat YouTube. Kita Kita orang last kali, kita orang letak video ni last kali. Faham? Kita akan masuk kan? So kita orang pun pergi masuk dalam tu. Jalan tengok. Memang seram gila. Sampai dalam-dalam pun ada akar-akar dia lagi. Aku macam tak sedap hati tau. Lepas tu aku start jalan. Bila aku jalan, perapak. Kau pernah dengar tak orang pakai kasut yang ada paku? Kasut polis macam kawat kaki kan. Kasut polis, kasut paku. Depak. Dia bunyi kerekak macam tu. So aku jalan, dia bunyi hampir dalam 10-12 orang macam tu. Sekitar kita je. Sekitar kita berbab. Sebab ramai-ramai tengah berjalan ni. Aku suruh stop. Semua stop jap. Semua stop kan. Perak. Dia akan ada lebih. Perak. Macam tu. Bukan sekali awan dia suruh kita stop tau. 3-4 kali kita test benda tu. Dalam rumah tu. Try jalan.
Stop. Pup. Semua literally stop. Tapi dia akan ada lebih. Macam tu. Uish. Sampai kan orang yang Fraser tu ingatkan member dia ada dalam rumah tu buat main-main. Siap dia panggil nama. Ada orang Yang kerja. yang Fraser ikut kat cerita situ. tu ada lagi 2 orang tu, ada seorang tu dia ingat member dia. Sebab member dia tu suka lepak dekat malam-malam dekat gelap-gelap. So dia ingat member dia ada kat situ. Itu. So dia panggil nama member dia. Weh Black, kau ada tak? Kau jangan main-main dengan kita orang. Tak ada. Damn. Perobak macam tu. Lepas tu kau faham tak bila engkau tahu tempat tu ada benda dan member kau tahu ada tempat tu ada benda, bila kau pandang dia macam ni, dia pandang kau, engkau tak perlu cakap pun. Faham? Kau tak perlu cakap pun. Kau dah tahu dah. Bro, jom kita gerak. Macam tu lah. Aku faham. Itulah bila aku pandang dengan Iman, aku pandang dengan member aku semua. Semua ada satu pandangan yang sama. Di mana, oh shit, sekarang kita gerak. Ciao. Sekarang kita caw daripada Caw sini. tu. Berat Wan. Kita orang pun Udara keluar. dalam dia. Keluar daripada rumah tu, kira Alhamdulillah lah. Tak nampak apa-apa. Tapi aku rasa kalau hari tu aku bawa ada perempuan ataupun ada orang yang boleh nampak, aku rasa dia orang akan pengsan. Pengsan tu. Faham? Dia orang akan pengsan. Wan, rumah tu memang tak nampak apa. Tapi seram Wan. Seram gila. Seram gila. Aura dia. Kau boleh pergi tengok video tu. Kau boleh pergi tengok video dan kau boleh nampak vibe rumah tu. Serius. Alright guys. So Abang Fazli, kalau betul pasal rumah ni kat mana, boleh share komen kat bawah. Kalau pernah tengok rumah ni kat mana.